Assalamualaikum dan apa khabar guys, kembali lagi bersama KMJ Studio Malaysia. Hari ni aku nak buat video recap aktiviti yang aku dah buat weekend yang lepas, iaitu event yang sangat dinanti-nantikan oleh peminat-peminat kereta, iaitu event Retro Havoc 2025, iaitu tahun yang ke-10 anniversary diorang. So ni adalah Retro Havoc yang ke-10. Alhamdulillah event ni memang di luar jangkaan. So tahun ni dia memang gempak gila and memang betul-betul meletup. Banyak benda yang berlaku and aku akan share kat korang. Cuma hari ni aku nak buat share sikit dengan korang apa yang aku berjaya dapat dekat event ni, selain pada enjoy tengok kereta-kereta yang ada. Dan kali ni kita ada lebih 900 buah kereta yang dipamerkan dekat Retro Havoc ni. So memang banyak gila. Dia orang pakai the whole basement parking, level B1 tak silap aku. So memang level tu fully ditutup untuk event Retro Havoc. So memang penuh dengan kereta, pelbagai kereta. JDM ada, MDM ada, Continental ada. So memang banyak, and daripada pelbagai jenama-jenama garage yang ada, yang daripada sebesar-besar garage yang famous sampailah sekecil-kecil garage. So memang event yang sangat besar dan gempak. Dan juga event ni dia bukan Malaysia je, dia event international, sebab kita Retro Havoc ada jemput tetamu daripada luar negara dan juga brand-brand daripada luar. So sedikit sebanyak aku nak share dulu. Antara tetamu yang Retro Havoc jemput adalah daripada brand Liberty Walk. Kenapa? Sebab kereta Retro Havoc tahun ni adalah kereta Datsun S240. Bukan Datsun S, Datsun 240Z. So ini adalah kereta collab di antara Retro Havoc dan juga Liberty Walk, yang mana didesign dan delivery by Rimus Chang dan juga Motorsport Playground. So memang korang boleh tengok lah, even dekat dia punya Retro Havoc punya poster pun dah ada dah kereta tu. So memang bila tengok depan mata memang lawa guys, seriously memang lawa. And kalau korang yang masih tak tahu Liberty Walk, so Liberty Walk ni memang terkenal dengan body kit diorang yang unik dan juga memang cantik. Especially kalau korang tengok kat atas ni, tapi tak nampak sangat, aku akan share, iaitu kereta F40 diorang. So memang lawa. Liberty Walk ni memang sebuah jenama yang famous kat dalam dunia otomotif, untuk tuning dan juga custom design kat body kit. So event ni dia berlangsung daripada pukul 9 sampailah pukul 10 malam. Tapi actually dia lepas 10 malam tu pun dia habis lewat lagi, sebab habis dia pukul 10 tu dia orang ada aktiviti roll out session. Yang first adalah daripada geng-geng supercar, and then barulah start semua kereta-kereta yang ada. So memang semalam memang jam teruk dekat Mutiara Damansara tu, di antara The Curve dengan IKEA tu kan. Jalan kat tengah tu memang jam teruk dengan kereta-kereta dia orang keluar roll out. So memang agak gempak lah. And semalam pun sebabkan berlakunya massive jam yang gila, polis terpaksa masuk campur lah untuk lancarkan trafik. Tapi in the end event ni memang sukses lah. So antara item yang aku bawa semalam kat event, so memang banyak item yang aku bawa. Firstly macam tadi lah aku cakap, so brand yang datang adalah daripada Liberty Walk. So Wataru Kato, Toshiro Nishio dan juga Hyuma Kato and the team pun datang buka booth. And then of course Ichiraku Toshiya, iaitu owner kepada Rough Rhythm, RWB, and juga Larry Chen fotografi,
and then Summit, okay, and then Wait Muda, Speed Hunter, alright, dan tak lain tak bukan Beer Bayok, Top Secret Thailand, and juga daripada gang Watanabe, iaitu Toshiyuki Watanabe and the gang, daripada Number 7 dan juga CBY team. Okay, so memang padu lah. Yang ni aku memang seriously aku memang ucap congratulations dekat Ali Kopa dan juga Farah for making this event a success. Korang memang terbaik, and aku tahu memang bukan senang nak set up event yang international dan segempak ni. Dan apa yang aku tahu, event tahun ni paling ramai pengunjung. Memang gila guys. So memang ramai gila orang daripada pagi sampailah ke tengah malam. Memang ramai. So ini antara item yang aku berjaya grab lah. So pagi tu aku datang awal, okay, and pagi-pagi tu dalam 9 lebih tu aku terus beratur dekat booth yang pertama, iaitu booth Liberty Walk, sebab aku tahu booth ni memang akan ramai gila orang nak dapatkan signature Wataru Kato, Toshiro Nishio dan juga Hyuma Kato. So sebab tu aku beratur dulu kat situ, and dekat booth tu aku berjaya grab baju, okay. So kalau biasa korang tengok siapa-siapa yang pergi ke Jepun, kalau pergi ke headquarters Liberty Walk, confirm akan belilah baju diorang. So semalam diorang ada jual juga baju, okay. So ni guys, okay, baju Liberty Walk. So memang nice lah. So aku ambil colour putih and then colour hitam. So ada colour hitam ni ada dua. So yang ni yang design F40, okay, design belakang ni tu F40 ni, okay, Ferrari F40 Liberty Walk ni. So aku beli 3 baju ni and juga yang car plate ni tadilah. So semalam aku beli car plate ni juga sebab macam biasalah aku memang suka beli car plate and dapatkan signature kat atas ni. So queue Liberty Walk tu memang panjang gila guys, memang panjang gila. And kalau korang tengok story Liberty Walk, korang boleh lah nampak muka aku kat dalam story dia orang. So memang awal aku buat tu, and alhamdulillah aku berjaya grab dia orang punya signature. Firstly dekat yang ni lah tadi, dekat benda ni. So ni signature Toshiro Nishio, Hyuma Kato dan juga Wataru Kato. So complete 3 orang dekat atas sini couplet ni. So memang nice, nanti aku akan letak dalam frame lah. And then juga aku berjaya dapat ni dekat kereta Ino 64 LBWK. So yang ni adalah kereta Hyuma Kato, tapi aku dapat lah juga so ni Toshiro punya sign, okay, Hyuma, and juga yang ni kejap, yang ni ni Toshiro punya sign, ni Hyuma, and yang ni ni Wataru Kato, okay. So sorry sikit lah, dia semalam memang kotor sikit lah akrilik ni, okay, tapi tak apa, memang aku akan simpan je lepas ni, okay. So nice lah, okay. Memang Hyuma semalam kata this is my car. So memang dia memang happy gila lah bila tengok orang datang bawa kereta dia kan, okay. So and then aku dapat dekat sini ni top art LBWK Lamborghini Countach yang aku dapat daripada TMCS, and yang ni lah tu dia guys, limited edition, serial number dia 099/999. Memang lawa lah dia punya nombor tu, okay. So sekejap aku share dengan korang. Memang lawa guys, packaging top art ni memang seriously lawa lah, nampak premium lah. And yang ni pun memang nampak premium. Tu dia guys, seriously memang lawa lah, okay. So dia datang sekali dengan apa ni, top art punya kain ni, okay. So and then dia ni ada magnetic tau guys, okay. So nampak tu, lawa guys. So dekat packaging dalam ni pun dia ada tulis Liberty Walk dengan logo Liberty Walk, okay. So nampak tu, same goes guys, okay. Aku dapat Wataru Kato, Hyuma, and juga Toshiro lah, okay. So complete lah 3 orang dekat aku punya Lamborghini Countach LBWK ni, okay. So yang ni memang aku simpan, memang nice lah, yang aku tak buka pun,
Okay, memang aku biar je kat dalam ni. Seriously memang lawa guys. Okay, kalau korang main PGM, memang aku rasa boleh try collect top up jugalah, sebab dia openable parts, and so far aku tengok lawa guys. Okay, so tak apa, tetap kat tepi. And juga ada satu lagi item yang aku dapat LBWK punya signature, tapi sebab item tu besar sangat, so aku tunjuk last kali lah. Okay, aku nak settle yang kat sini dulu. And then yang ni aku dapat signature. Okay, tak lain tak bukan owner kereta ni sendiri, iaitu RWB Rough Freedom, iaitu Ichiraku Toshiya. Okay, so ni signature dia. Ini signature RWB KL Mr. Tio itu. So complete lah guys. Okay, aku dapat signature owner kereta ni Rough Freedom. Okay, and juga Ichiraku Toshiya, dia dah memang guest setiap tahun dah untuk Retro Havoc. So next year boleh lah siapa-siapa yang nak jumpa, insyaAllah kalau kesempatan dia akan ada jugalah dekat event tahun depan. Okay, so memang tak sah lah kalau korang fan RWB. Kalau korang ada Rough Freedom, korang tak ambil signature owner kereta ni. Okay, alright guys, kejap So yang ni aku dapat dia sign juga dekat dia punya box, tapi aku punya box ni dah agak teruk juga. Okay, so but it's okay, sebab nanti aku akan simpan dalam protected case tu. And then yang ni of course lah, ni adalah Mini GT Toyota GR86, iaitu Larry Chen HKS Turbo Charge. Okay, so yang ni aku dapat signature Larry Chen. Okay, and then aku dapat signature daripada Toshiyuki Watanabe. Okay, so tu dia Watanabe. Right, untuk yang ni adalah card daripada Tarmac Work. Okay, untuk model AE86 John Sibal tu. So nice lah, aku dapat dua kad ni. Dapat signature Watanabe pula. Okay, memang cun. And biasanya kereta-kereta JDM memang banyak lah akan pakai rim daripada Watanabe ataupun daripada Waze ke. Okay, so yang ni memang tak sah lah kalau tak ambil signature daripada Watanabe. Okay, and juga Watanabe dia datang dengan dia punya gang, okay, iaitu daripada CBY dan juga number 7. So yang ni dia orang bagi free awal guys. Okay, so aku dapat number 7 dengan CBY punya signature. So ada 3, memang nice, dia orang bagi free. Okay, so memang cun lah. Alright, and then Larry Chen pun semalam dia bagi juga ni stiker. Okay, alright. And juga yang ni aku dapat daripada Top Secret Beer Bayok. Okay, sebab aku beli dia punya t-shirt. Okay, so sini dia punya t-shirt. Tu dia guys. And sorry, jatuh pula. Okay, so aku dapat juga Beer Bayok punya signature dekat atas baju ni. So nanti baju ni aku akan simpan dalam frame ni guys. Aku akan simpan dalam frame, and aku takkan pakai lah. Kalau pakai basuh confirm hilang. Alright, so semalam memang banyak gila Top Secret yang aku bawa. Okay, Beer Bayok. Okay, ni adalah model Inno 64 daripada GT Show punya event. Okay, ini daripada TSKL yang lepas. Tu ada signature Smoky. So dapat pula Beer Bayok punya signature complete lah. Alright, and then yang ni daripada event Tokyo Auto Saloon awal tahun hari tu. Cuma tak dapat signature Smoky je lagi. So tahun ni kalau Smoky datang TSKL, aku akan ambil lah signature Smoky. Okay, yang mana yang tak ada signature Smoky ni, memang aku tahun ni punya event TSKL aku akan dapat lah. Okay, so yang ni general release Inno 64 Supra. Okay, and then yang ni antara model terawal yang buat Top Secret. Cuma dia punya body kit dia bukan body kit yang Top Secret lah. Okay, but still nice lah. Kereta ni tak silap aku dia keluar few years ago. So daripada Time Micro. Okay, tapi tak apa, still lawa. And yang ni dia dah ni actually aku beli daripada kawan aku. So dia dah tukar dah custom rim, sebab rim original dia agak tak cantik. So bila masuk rim lain ni kan, okay, rim custom ni memang lawa lah. Right, so
yang ni okay pun yang ni daripada MDX event, and aku dapat signature Smoky last year, so dapat juga Beer Bayot. So banyak lah guys, okay, 6 top secret punya kereta yang aku berjaya dapat signature. And of course dekat sini pun TSKL punya Black Tag punya barang, okay, Watanabe, alright, ni Larry Chen, yang ni ini Summit, okay, ni Summit, okay, ni siapa ni, lemak Allah Akbar, okay, Ichiraku Toshiya, alright, okay, sini CBY team, ni Farah, betul lah, ni Farah, ni Summit, okay, dan ni number 7, alright, ni Ali Kopa, okay, design Retro Havoc, so nice lah, alright, okay, so ada banyak lagi space, aku boleh dapat signature, okay, daripada sebab mula aku tak tahu nak bawa sign kat mana ni, so aku bawa je botol ni, okay, lalang sebab aku tak pakai pun botol ni, so memang aku simpan je, okay. And juga aku punya cup plate sebabkan dah terlalu full, so Summit dapat sign kat sini, okay, tapi aku dah start kena simpan lah dalam frame, sebabnya dah start makan aku punya signature tu, okay. Ni number 7, alright, aku tak ingat mana lagi sign, okay. Summit, Farah, Retro Havoc, okay, Ali Kopa, yang ni ni Summit, ni Farah, ni Watanabe, ni Larry Chen, and yang lain aku tak ingat. Ni sama juga Ichiraku Toshiya, ni JP Chin event MDX selepas lah, okay. Yang lain ni semua daripada event racing yang lalu, okay. Tu nampak ni dah sebabkan agak semalam memang rushing dan sebagainya, so jari semua dah terpegang-pegang, so dia dah effect lah, okay. Alright, so aku kena simpan lah sebab memang dah full sangat. So ni CBY, alright, so memang aku akan simpan dalam frame. So yang ni dah complete, aku dah tak boleh letak apa-apa signature dah sebab dah terlalu full. Yang ni pun memang aku akan letak dalam frame lah, okay. Yang ni memang aku takkan ambil sign lain lah sebab ni memang khas Liberty Walk je. Right, so itu a few item yang aku berjaya dapat signature. And juga kita ada juga dia orang bagi ni poster, okay. So memang lawa guys poster. So Liberty Walk F40 memang lawa. So ni design yang ada dekat t-shirt yang aku beli tu, memang cantik gila guys, seriously memang cantik, okay. And then ni poster Retro Havoc dengan kereta Datsun S lagi, Datsun 240Z, okay. Memang nice, alright, memang cantik dia punya poster. Yang ni Liberty Walk bagi semalam, okay, alright. So supposedly ni adalah kereta yang akan keluar dekat Tokyo Auto Saloon 2025, okay. So korang stay tune lah, okay. So ni adalah model pada Mini GT, and Liberty Walk akan buka booth juga dekat Tokyo Auto Saloon. So aku rasa memang akan lagi gila lah event tahun ni, okay. And then yang ni pun sama poster, cuma yang ni aku dapat lah signature, okay. Ali Kopa, Beer Bayot, okay. Ichiraku Toshiya, Watanabe, and juga Farah, okay. Summit dengan Larry aku tak sempat ambil sebab agak time tu orang ramai, so barang pula banyak, okay. So yang ni semua aku akan letak dalam frame juga. And yang ni pun poster, okay, Datsun 240Z lawa guys, okay. So another poster Liberty Walk. And yang ni ni saja je aku letak bawa tunjuk lah. Ni poster daripada event MDX yang lepas, okay. Glenn Chow, okay, Toshiro, cuma aku tak dapat Uncle Isami dan juga Jun Imai je. Yang ni adalah signature Mystery of Diecast, okay. So banyak lah poster, semua ni memang aku akan letak dalam frame lah, okay. Aku akan letak dalam frame, and aku akan hias lah aku punya bilik, alright. And juga, okay, item yang terakhir yang aku nak tunjuk kat korang, okay, sebentar ya guys, okay, aku pause dulu. Oh guys, aku lupa, yang ni pun aku bawa Tarmac Works, okay. Aku dapat signature owner Rough Freedom juga, okay. So bila aku bawa dia nampak je ni, dia terus senyum, so dia memang suka lah. So
memang dia happy bila tengok ramai fan-fan RWB yang hadir juga kat event. Sebab semalam pun ada 2 RWB yang display. Okay, yang first tu adalah RWB yang pertama kat Malaysia. Okay, nanti korang boleh check out video vlog aku akan upload tak lama lagi. So nice lah. Alright, and item yang terakhir yang aku nak tunjuk kat korang, aku lupa ada lagi satu. Yang ni adalah t-shirt daripada Watanabe. Okay, ada juga signature si Watanabe-san. Okay, so nice lah. Okay, sama gak aku akan letak dalam frame, kecuali yang Liberty Walk je aku tak dapat signature dekat dia punya baju. Okay, tapi tak apa. Alright, and aku nak tunjuk kat korang satu lagi item. Ni dia guys. Ding ding ding. Besar lah. Okay, memang besar guys. Okay, so sekejap kita balik kan. So yang ni semalam aku bawa memang berat gila. Okay, tapi worth it lah. Okay, alright, memang worth it. And aku rasa aku seorang je yang bawa barang ni. And of course lah, barang ni memang limited edition, Liberty Walk punya truck. So dia ada 3. Okay, so dia ada yang color hitam, putih dengan color yang putih orange ni. So ada 3 color. And semalam bila aku bawa tunjuk dekat Wataru Kato, Toshiro dengan Hyuma, dia orang pun memang terkejut and dia orang happy lah bila tengok. Okay, so alhamdulillah aku dapat full signature dia orang kat each lori ni. So nice lah guys. Okay, memang nice, and aku rasa worth it lah aku bawa semalam, walaupun berat dan juga penat, tapi aku rasa memang berbala gila. Okay, so itu je yang aku nak share dengan korang, recap barang-barang yang aku berjaya dapat signature. Hopefully you guys enjoy. Okay, untuk yang tak dapat datang event semalam, it's okay, tak apa. Next year ada lagi event, and confirm next year akan lebih gempak daripada this year. So datang guys. Okay, dia event dia sehari je, so korang boleh enjoy lah. Memang seriously, memang aku enjoy gila lah event semalam, walaupun penat. And alhamdulillah lah, macam aku tunjuk tadi, aku berjaya dapat banyak signature untuk sehari event. Itu satu good accomplishment lah untuk diri aku. So itu je guys aku nak share, and korang boleh stay tune dengan video vlog yang aku nak upload. Aku tak upload lagi video vlog untuk TMCS dan juga MDX. So this week aku akan upload video-video tu, and juga video vlog untuk Where to Havoc. Okay, so you guys can enjoy, and jangan lupa untuk subscribe aku punya channel guys. So please subscribe channel aku. Aku ada buat Hot Wheels giveaway tu yang hit 1000 tu. Okay, kita sekarang dah nak cecah 700 subscribers. Support aku punya channel supaya kita boleh cecah 1000 subscribers, dan aku boleh umum pemenang, sebab aku ada a few hadiah tambahan yang aku letak. Okay, so that's it guys, simple video, just sedikit perkongsian. And kalau korang yang hadir event Where to Havoc, korang boleh share apa-apa yang korang nak komen dekat ruangan komen. Korang nak share pengalaman korang ke apa, korang boleh share. Okay, so that's it guys. Alright, sebelum aku habiskan video aku ni, aku nak ucap lagi sekali congratulations to Ali Kopa dan juga Farah untuk buat event yang sangat-sangat awesome ni. Memang fun gila lah event tu. Okay, so that's it guys, see you on the next video. Bye.